Kalau kerja hospital, jangan terlalu yakin yang datang awal pagi itu semuanya manusia. Pagi itu, Suri sampai ke tempat kerja lebih awal daripada biasa. Waktu kerja sebenar pukul 8.30, tapi doktor sudah tetapkan appointment pesakit pada pukul 7.30. Jadi, sekitar pukul 7 lebih, Suri sudah berada di tingkat 5, tempat semua klinik pakar hospital itu berada. Ada 17 klinik di tingkat tersebut, tapi klinik Suri terletak di left wing, paling hujung sekali. Pagi itu, hanya klinik dia yang buka. Koridor panjang masih sunyi, lampu pun tidak terang sepenuhnya dan suasana hospital terasa kosong walaupun bangunan itu besar. Suri masuk ke klinik dan mula mengemas. Dia susun barang di meja doktor, periksa bilik rawatan dan pastikan semuanya sedia sebelum pesakit sampai. Ketika sedang mengemas meja doktor, dia terdengar bunyi tapak kasut dari luar. Bunyi itu jelas seperti kasut formal orang korporat berjalan di lantai hospital. Dalam hati, Suri fikir mungkin doktornya datang awal. Dia berhenti sekejap dan menunggu pintu klinik dibuka. Tapi beberapa saat berlalu, tiada siapa masuk. Bila dia jengah keluar, koridor masih kosong. Tiada doktor, tiada pesakit, tiada staf lain. Cuma bunyi sunyi yang tiba-tiba terasa lebih berat. Suri cuba buat tidak tahu. Selepas selesai setting klinik, dia duduk sebentar sambil menunggu pesakit datang. Dia buka telefon, cuba hilangkan rasa pelik yang mula datang sejak bunyi tapak kasut tadi. Tiba-tiba, dari luar klinik, kedengaran bunyi kerusi besi berkeriut. Bunyi itu sama seperti seseorang baru duduk di kerusi menunggu hospital. Suri terus bangun, menyangka pesakitnya sudah sampai. Tapi apabila dia keluar melihat ruang menunggu, kerusi itu kosong. Tiada sesiapa di situ. Lebih pelik, ruang itu terlalu sunyi. Seolah-olah bunyi tadi memang sengaja mahu menarik perhatian dia. Suri masuk semula ke klinik. Tapi ketika dia melangkah masuk, tubuhnya tiba-tiba terasa seperti berselisih dengan seseorang. Bukan Anin, bukan bayang. Dia jelas rasa bahunya berlaga dengan bahu orang lain. Seolah-olah ada seseorang yang tidak kelihatan baru keluar dari klinik itu. Suri terus terkaku di pintu. Seluruh badan jadi tegang. Dalam kepalanya cuma satu soalan. Dia yang terlanggar benda itu atau benda itu yang sengaja melanggar dia? Hampir 20 saat dia berdiri tegak tanpa bergerak sampai pesakit yang baru sampai menegur. "Aik dik, nyanyi lagu negaraku ke? Tegak betul diri." Beberapa waktu kemudian, Suri ditugaskan pula menjaga klinik malam. Hanya satu klinik beroperasi dari pukul 8 malam hingga 11 malam dan di tingkat 5 itu cuma ada Suri bersama rakannya Ain. Sementara menunggu pesakit dan doktor, mereka duduk berbual untuk hilangkan sunyi. Tiba-tiba terdengar bunyi orang berdehem. Sekali, dua kali, kemudian berulang lagi. Mereka saling berpandangan sebelum berjalan ke register kaunter di bahagian depan. Tapi di sana, tiada siapa. Pada masa yang sama, Ain terpandang sesuatu di dalam salah satu klinik kosong. Satu lembaga hitam sedang berdiri diam, merenung tepat ke arahnya. Ain terus menggigil dan beristighfar. Wajahnya pucat, tangannya sejuk dan Suri tahu malam itu mereka tidak boleh terus berada di tingkat 5. Dia tarik Ain kembali ke klinik, kemas barang, tutup klinik, lalu turun ke lobi. Dari situ, Suri menelefon doktor dan memberi alasan appointment dibatalkan. Dia juga memberitahu pesakit bahawa doktor ada emergency case. Bila keadaan Ain sedikit reda, Ain minta ditemankan ke tandas di tingkat 1. Tapi sebaik mereka keluar dari tandas, Suri terdengar suara perempuan sedang berbual rancak dari arah ofis sebelah. Masalahnya, ofis itu hanya beroperasi waktu siang. Mereka berdua terus berlari dan sejak malam itu, Suri faham satu benda. Di hospital, kadang-kadang yang paling sunyi itulah yang paling ramai penghuninya.